Bunga cempaka, bunga seroja, hidup subur di atas para. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Nama saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad Hafizan dan saya berumur 12 tahun. Saya merupakan salah seorang anak didik KSK Kampung Baru Serada. Buku yang berjudul Pengalaman Pahit Pengajaran Berharga ini membantu pelajar untuk sentiasa berfikiran positif melalui cerita yang diketengahkan tentang kehidupan. Terdapat aspek nilai-nilai murni dan pengajaran yang pastinya dapat memberi teladan kepada para pembaca. Buku Pengalaman Pahit Pengajaran Berharga karya Nurul Rashid adalah sebuah karya yang memberi tumpuan kepada pengalaman-pengalaman hidup yang mencabar serta nilai-nilai yang dapat dipelajari daripada kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang keluarga dalam menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran, serta bagaimana setiap peristiwa tersebut membawa pengajaran yang berharga dalam kehidupan. Buku ini menceritakan kehidupan keluarga besar yang terdiri daripada ibu, bapa dan 7 orang anak. Ayahnya dikenali sebagai Pak Ayub. Sebagai ketua keluarga, Pak Ayub seorang yang gigih bekerja demi kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai seorang nelayan, pendapatannya tidak menentu. Menjelang sesi baru persekolahan, Pak Ayub perlu sedaya upaya turun ke laut untuk menangkap ikan bagi mendapatkan wang yang lebih untuk menyediakan keperluan persekolahan anak-anaknya. Seramai 5 daripada 7 orang anaknya masih bersekolah. Pak Ayub berasa gusar apabila memikirkan persekolahan anak-anaknya. Dia inginkan anak-anaknya mendapat pendidikan yang sempurna supaya berjaya seperti orang lain. Bagi Pak Ayub, pelajaran dapat mengubah nasib keluarganya yang miskin. Pak Ayub sentiasa mengingatkan anak-anaknya supaya dapat mengikut jirannya yang berjaya. Suatu hari, seperti biasa, Pak Ayub turun ke laut untuk menangkap ikan bersama rakan-rakannya. Pak Ayub tidak sesekali mengajak anaknya untuk turut serta ke laut kerana mencari rezeki adalah tanggungjawabnya. Pada hari tersebut, ketika Pak Ayub dan rakan-rakannya sedang menangkap ikan di laut, mereka telah terpandang ombak putih di kaki langit. Ombak tersebut sedang mendatangi ke arah mereka. Pak Ayub telah menjangka sesuatu yang buruk bakal berlaku. Dalam masa yang sama, Pak Ayub memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku perkara tersebut. Tapi malangnya, belum sempat berbuat apa-apa, bot Pak Ayub dan beberapa bot yang lain turut terumbang-ambing di tengah laut. Pak Ayub merasa sedikit lega apabila terlihat tanah daratan semakin jelas. Pak Ayub hanya mampu berdoa. Suasana ketika itu sangat menakutkan kerana ombak putih begitu kuat melanda. Pak Ayub cuba menggerakkan bot ke daratan tetapi gagal. Kesemuanya terpelanting jatuh ke laut. Ombak putih yang ganas juga membantai rumah-rumah nelayan di pinggir pantai. Ranaplah kesemua rumah tersebut, sampan dan juga banyak yang tersadai di tepi pantai dan pecah berkecai. Masa juga tidak terkira, keadaan yang dilihat sungguh menyayat hati. Bukan sahaja nelayan tetapi orang ramai yang bergerak di tepi turut menerima amukan ombak yang ganas itu. Keluarga Pak Ayub juga menerima nasib di mana rumah mereka turut roboh dan mereka ditempatkan di pusat pemindahan. Barulah mereka tahu bahawa ombak besar itu adalah ombak tsunami. Di akhir cerita ini, keluarga Pak Ayub dimaklumkan oleh pihak polis bahawa Pak Ayub telah dijumpai meninggal dalam tragedi ini. Keluarganya tidak dapat menerima berita sedih ini, namun sebagai seorang Islam, mereka harus bersabar dan reda dengan segala takdir. Secara keseluruhan, buku ini mempunyai elemen-elemen yang menyentuh hati, di mana penulis tidak hanya menceritakan pengalaman pahit, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat cabaran hidup sebagai sesuatu yang boleh memberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Melalui gaya penulisan yang mudah difahami, Nurul Rashid menyampaikan mesej yang mendalam mengenai ketabahan, kesabaran dan bagaimana cara kita melihat dan menangani situasi yang sukar. Selain itu, aspek emosi yang terkandung dalam buku ini mampu membangkitkan perasaan empati kepada pembaca dan mungkin mengingatkan mereka pada pengalaman mereka sendiri.
Banyak nilai kehidupan yang dikupas dalam buku ini, seperti keikhlasan, kekuatan mental dan pentingnya mengambil pengajaran daripada setiap kegagalan dan kesulitan. Secara keseluruhan, Pengalaman Pahit Pengajaran Berharga adalah buku yang memberi motivasi dan refleksi, di mana pembaca dapat belajar bagaimana mengubah pengalaman yang buruk menjadi pelajaran yang berguna untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.